Okey, so soalannya adalah dia nak cari luas rantau yang berlorik. So, kita tengok luas rantau yang berlorik dekat mana? Dekat sini kan? Okey, so bila kata luas, awak kena tahu kena letak simbol kameran. Okey, luas letak simbol kameran. Dia kata rantau yang berlorik. So, tengok dekat rantau yang berlorik, limit dia daripada mana sehingga mana? Daripada lorik kan dia bermula sini sehingga sini, betul? So bermaksud kena letak limit dia daripada 1 sehingga 3. Okey, lepas tu tengok dia langgar paksi mana ni? Okey, dia langgar paksi mana? Dia langgar pada paksi Y. Okey, dia langgar pada paksi Y. Tengok betul-betul. Tengok ni, garisan ni dia langgar pada paksi Y. So bermaksud dekat sini adalah DY. Okey, kalau dekat sini dy bermaksud dekat sini adalah x. Okey, kalau sini y, sini adalah x. Okey, seterusnya adalah apa nak buat adalah awak letak balik kamera ni 1 hingga 3, letak balik dy. Awak gantikan nilai x ni. Mana dia bagi nilai x tak? Dia tak bagi. Nilai x ni bermaksud kena jadikan x sebagai tajuk. Tengok dekat sini dia bagi fungsi dia adalah y kuasa 2, betul? Y kuasa 2 sama dengan 2x tolak 3. Sekarang ni kita nak x sebagai tajuk. Kita nak x sebagai tajuk bermaksud y kuasa 2 ni kena pindah ke sana dulu. Okey, pindah daripada darab. Ini asalnya darab tau. Ini asalnya darab. So, bila pindah dia akan jadi bahagi 2. Sama dengan x tolak 3. So, sekarang kita nak nilai x sahaja. Dia nak x sebagai tajuk kan? So, bila nak x sebagai tajuk, 3 ini kena pindah ke sana. So, bila 3 pindah dia akan jadi, tengok simbol dia negatif sekarang. Bila pindah dia akan jadi tambah. Dia akan jadi y kuasa 2 per 2 tambah 3. Okey. Nampak tak? Bila dah jadikan x ni sebagai tajuk, macam yang dia nak kat sini. Okey, bila dah jadikan x sebagai tajuk, barulah boleh gantikan nilai itu ke dalam sini. Sini. Allahu Akbar. Barulah boleh gantikan nilai x tu dekat sini. Jadi jawapan dekat sini x adalah y kuasa 2 per 2 tambah 3 dy. So awak check betul ke tak? Dia kata kamera 1 hingga 3 with respect to y. Dalam ni pun, dalam sini pun adalah y. So betul lah. So bila dah semuanya okey, barulah awak boleh buat proses pengamiran. So, kita nak mulakan proses pengamiran. Okey, buka kurungan. Dah tak ada lagi simbol cacing tu. Okey, pada asalnya dia adalah y kuasa 2 per 2. Tapi bila kita nak buat pengamiran, kita kena tambah 1. Okey, tambah 1. Dekat sini, dekat kurungan 2 tambah 1. Pengamiran ni dia kena kuasa tu ditambahkan 1 dan dibahagikan dengan kuasa dia sendiri. Okey, so sekarang letaklah tambah. Okey, letak tambah. So letak tambah. Sekarang nombor kan 3. Kamera ni bila nombor sahaja, awak kena letak tambah y kat belakang. Kalau dia respect to x, kena letak x lah kat belakang. So sekarang kita y, kena letak 3y. 3y ni bermaksud proses pengamiran tu dah berlaku. Daripada 3 jadi 3y. Daripada y kuasa 2 jadi y kuasa 3. Macam tu. So tutup. So bila dah tutup, letak apa kat tepi ni? Letak 1, letak 3 sebab dia kamiran tentu. Okey, so next. Selesaikan pengamiran awak. Jadilah y kuasa 3 per dengan 2 dalam kurungan 3 tambah 3y tutup kurungan 3, 1. Okey, so dah selesai ke belum? Belum. Darab dulu yang bawah tu. So sekarang selesaikan, jadilah y kuasa 3
per dengan 6. 2 darab 3 jadi 6. Tambah 3Y. Tutup balik kurungan. Letak 3, 1. Okay, masa ni lah baru boleh awak gantikan. Sebab tak ada apa nak selesai dah kan. So masa ni lah baru kita mula gantikan nilai limit dia ni. Pastikan gantikan limit yang terbesar dulu, iaitu 3. So ganti macam ni? Ganti macam ni. Buka kurungan, letak 3 kuasa 3 per dengan 6 tambah 3 dalam kurungan 3. Okay, tak ada apa lagi nak kita gantikan dengan 3 kan. Letak tolak. Lepas tu buka balik kurungan, nak ganti pula nilai 1 ni. Ganti pula nilai 1 tu kat dalam Y. So dekat sini Y dah tak ada lah. Jadi ada 1. Dia ada 1 kuasa 3 per dengan 6 tambah 3 dalam kurungan 1 tutup balik kurungan. Okay, so selesaikan. Awak akan dapat jawapan dia adalah 10 1 per 3. Ataupun awak akan dapat jawapan dia 31 per 3. Dan jangan lupa juga tulis dia punya unit ya. Unit kuasa 2. Itu sahaja. So saya akan sertakan dengan satu soalan tambahan. So boleh cuba dapat jawapan, bagi tahu cikgu ya. Terima kasih.